Sarapan pagi kat sini ada gondang nasib tau, nasib-nasib lah. Ada paru, ada hati. Kuih sopang pun ada kat sini tau. Kita nak sarapan kat mana ni? Ni dia nak bawa kau. Warung Adwa ni dekat Pilah ni kau tahu tak kat sini kan menu best-best tau. Menu kampung pagi. Ni kau kedai yang kata ada jual pulut kuning semua ni. Yo. Mau. Topik cantik pula. Cepet. Memang ramai tahulah kalau sarapan dekat warung Adwa ni pagi memang santai. Menu sarapan pagi yang killer-killer. Ini lontong dagat. Kau tengok lontong dagat dia. Dia ada ayam, dia ada paru, dia ada serunding. Kau tengok tu. Yang daun pisang tu mahal tu. Aroma. Ini puri ni dia kau boleh pilih lah. Dia ada kau nak makan dengan kari kambing kau dengan apa? Sardin. Special. Nasi lomak, Gondang nasib. Tengok nasib kau. Dia gondang nasib ni dalamnya dia ada hati, dia ada paru, dia ada daging. Nasib lah menu yang banyak dapat tu. Pasal dia bagi gondang nasib. Pulut kuning sudah sampai. Ni pulut kuning. Payah nak dapat pagi kan. Yalah. Aku makan dengan kari kambing ni. Kan dia nak khabar kan, menu-menu kat sini memang best-best. Kalau pagi-pagi tu tak tahu mana nak tuju kan, tujulah kat sini. Kono dia punya lontong darik ni, sama pulut kuning. Cican pula dengan kari kambing. Nala. Kalau datang dekat Pilah ni, kau nak try kuih sopang. Ada panis ni. Nampak? Rasap. Ini lagi satu bang, kuih sopang. Inti kelapa muda. Kono kopi O kampung ni kat sini pun nala juga. Kalau nak minuman sojuk pun ada, jangan risau. Mainlah sarapan ramai-ramai kat sini. Dia sarapan pagi ada, petang dengan malam pun ada. Malam tu boleh lah melantak char kway teow. Best tak sarapan kat sini. Sedap. Dia buat family ni datang. Ni Baskar ke mana Baskar? Lupa bro. Nampak? Dia dah dapat makan sedap kat sini. Best sarapan kat sini. Dia lupa Baskar. Lokasi senang. Tu daripada Kuala Pilah kan, nak pergi Ulu Bondo dengan Seremban kan. Dia kat topi ni lah. Jangan lupa tekan button follow tu. Banyak topik lagi nak tunjuk ni.